Bahasa Melayu tahun 3. Tajuk idea utama dan idea sampingan. Idea utama ialah idea penting pada setiap perenggan dalam petikan. Idea utama boleh dilihat pada ayat yang pertama setiap perenggan. Dalam setiap perenggan terdapat satu isi yang paling penting, iaitu idea utama, di mana terdapat beberapa ayat dalam satu perenggan. Idea sampingan. Idea sampingan ialah menghuraikan idea utama. Selepas idea utama, iaitu ayat yang kedua pada setiap perenggan. Idea sampingan bukan sahaja menghuraikan idea utama, tetapi memberi contoh, kesan atau akibat bagi menyokong idea utama yang disampaikan. Sekarang mari kita sama-sama lihat buku teks muka surat 48 dan 49. Okey. Tugasan kita pada hari ini ialah mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Okey, seperti mana yang cikgu dah terangkan tadi, idea utama ialah idea penting pada setiap perenggan dalam petikan. Okey, idea utama boleh dilihat pada ayat yang pertama pada setiap perenggan. Okey, sekarang kita tengok perenggan dalam petikan yang diberikan. Okey, lepas tu kita akan cuba jawab latihan yang diberikan di dalam kotak kuning ni bersama-sama. Okey, kita tengok dulu petikan pada perenggan yang pertama. Okey. Tajuk petikan ialah memanjat tembok tiruan. Okey, aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Okey, ni perenggan pertama. Sekarang mari kita sama-sama kenal pasti yang mana satu idea utama dan idea sampingan. Okey, ingat balik yang cikgu dah terangkan tadi. Idea utama ialah ayat pertama pada setiap perenggan. Okey, ni perenggan pertama. Kita tengok ayat pertama dia sesuai tak nak jadi idea utama. Okey, walaupun cikgu terangkan tadi dia idea utama adalah ayat yang pertama, tapi bila kita tengok pada perenggan yang pertama ni dia hanya menyatakan ayat yang pertama ni hanya menyatakan tajuk. Dia terangkan tentang tajuk, yakni aktiviti memanjat. Dia ulang balik, memanjat tembok tiruan. Okey, ayat dia aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Jadi ini hanya menerangkan pada tajuk. Dia tak sesuai untuk dijadikan idea utama. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua yang berwarna biru ni kita jadikan dia idea utama. Sebab ayat yang pertama hanya menerangkan tajuk. Okey, idea utama ialah terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Okey, itu adalah idea utama yang ditulis pada soalan yang telah disediakan pada muka surat 49. Okey, idea utama dia warna biru. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Okey, sekarang kita tengok idea sampingan. Idea sampingan adalah ayat selepas idea utama. Contoh, idea utama pada ayat yang pertama. Idea sampingan terletak pada ayat yang kedua. Jadi dalam perenggan yang pertama ni, idea utama adalah ayat yang kedua
manakala idea sampingan adalah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ialah peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Okey, ini adalah idea sampingan. Okey, seperti mana yang cikgu terangkan tadi, idea sampingan ialah menghuraikan idea utama. Lepas tu dia terletak selepas ayat idea utama. Dan idea sampingan adalah untuk menghuraikan idea utama. Dia juga memberi contoh kesan akibat bagi menyokong idea utama yang disampaikan. Okey, cikgu ulang balik keterangan tentang idea sampingan. Okey, seterusnya setelah selesai perenggan pertama, kita tengok pula perenggan yang kedua. Okey, kat sini dalam buku teks dia dah bagi, dah siap-siap. Yang warna biru ni adalah idea utama, manakala yang merah ni adalah idea sampingan. Okey, perenggan kedua. Idea utama dia ialah pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Okey, itu adalah idea utama. Idea kedua. Ayat kedua adalah idea sampingan. Bukan idea kedua, silap. Okey, idea sampingan. Apa idea sampingan dia? Okey, yang warna merah ni. Peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah. Lepas tu, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Itu adalah idea sampingan. Okey, dia menerangkan tentang peralatan. Tadi idea utama pelbagai peralatan dia nyatakan kan. Jadi idea sampingan menerangkan peralatan keselamatan yang kita gunakan. Dia terangkan ialah tali keselamatan. Okey, cikgu harap awak boleh faham lah. Okey, kita teruskan kepada perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga, dia tak bagi kita warna. Warna contoh macam perenggan 2, merah dan biru. Okey, jadi kita sama-sama bincang, kita cari, cikgu terangkan dan awak dengar macam mana kita nak mengenal pasti idea utama. Okey, idea utama dia ialah pada ayat yang pertama. Jadi kita ambil ayat yang pertama. Okey, selain itu kita tak payah ambil, kita terus mulakan daripada pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Okey, itu adalah idea utama. Okey, idea utama. Ambil daripada pemanjat. Okey, penanda wacana selain itu kita tak perlu ambil, kita nak ringkaskan. Jadi kita mula daripada pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Okey, ini adalah idea utama. Manakala idea sampingannya telah disediakan, iaitu ada 3 tadi, iaitu yang pertama ni pemanjat. Okey, pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Okey, 1. Yang kedua dia bagi, dia pun tinggal penanda wacana. Yang kedua, yang ni yang pertama. Yang kedua, aktiviti renggangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Okey, ni yang kedua. Dan yang ketiga, kita boleh ambil ayat yang seterusnya, iaitu pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Okey, ini jawapan untuk idea sampingan yang ketiga. Okey, yang dikosongkan tu, yang suruh kita cari tu kan. Okey, seterusnya kita tengok pada perenggan yang keempat. Okey, perenggan keempat, kita tengok dia suruh kita cari idea utama dan idea sampingan. Okey, sekarang kita terus pergi pada perenggan keempat. Ayat yang pertama adalah
idea utama. Okey, idea utama. Kita mula lagi. Okey, idea utama dia apa? Okey, terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Okey, kalau awak nak ringkaskan, awak kata nak ambil faedah memanjat tembok tiruan. Okey, itu pun boleh. Okey, jadi idea sampingannya menerangkan contoh faedah. Aktiviti memanjat tembok tiruan itulah adalah seperti aktiviti dia ialah menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Itulah dia punya idea sampingan. IS juga idea sampingan. Okey. Nampak? Dia tanya beberapa faedah kan. Jadi dia menerangkan, dia menghuraikan idea utama, idea sampingan ni. Apa yang diuraikan iaitu untuk aktiviti ni dapat menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Lepas tu kita juga boleh ambil idea sampingan dia ialah aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Nampak tak? Jadi idea sampingan ni kita boleh cari dalam setiap perenggan. Dia tak semestinya satu, dia boleh banyak. Contoh kat sini dia bagi 3. Okey, menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan yang ketiga boleh mengisi masa lapang. Okey. Tapi cikgu tak suruh awak buat, kita cuma cikgu nak awak faham. Sebab tu kita bincang sama-sama dan awak tengok macam mana cikgu terangkan tadi dan bagaimana kita nak cari dan untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Okey, yang terdapat pada setiap perenggan. Okey, selepas tu kita buat sama-sama. Cikgu nak awak semua cuba buat latihan buku aktiviti jilid 1 muka surat 54. Aktiviti 2. A. Baca teks kemudian tulis idea utama dan idea sampingan. Okey. Pemanah selamat. Okey. Sekarang cikgu nak awak cari. Okey, cikgu bagi contoh pada perenggan yang pertama nah. Okey, ni perenggan pertama. Idea utama. Okey. Awak tengok ayat yang pertama. Idea utama. Apa dia? Murid-murid sila berikan perhatian, sukan memanah ini banyak kebaikannya. Okey. Jadi kita boleh ambil, kita ringkaskan, maksudnya kita ambil sukan memanah ini banyak kebaikannya. Okey, lepas tu idea sampingan dia kita terus ambil ni. Antaranya kita tak perlu tulis pun tak apa, kita terus je. Meningkatkan hubungan mata dan tangan. Meningkatkan hubungan mata dan tangan. Waktu nak memanah tu awak tengok kita perlukan mata dan tangan. Okey, kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Okey, itu idea sampingan dia. Yang pertama, ayat kedua tu idea sampingan. Ayat pertama idea utama. Okey, seterusnya cikgu nak awak buat untuk perenggan kedua dan perenggan yang ketiga. Okey, cari macam tu juga. Okey, idea utama ayat pertama, idea sampingan ayat kedua dan seterusnya. Okey, siap muka surat 54. Cikgu nak awak buat juga latihan muka surat 55. Okey, sama juga. Cari, awak baca teks, kemudian tulis idea utama dan idea sampingan. Sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.